Selamat datang ke perbincangan kita hari ini. Bila kita tengok keadaan Palestin Baitul Maqdis sekarang ni kan, memang rasa terkilan lah. Tapi kan, cuba kita undur sikit masa ke tahun 1099. Lepas tentera salib tawan Baitul Maqdis tu, keadaan umat Islam masa tu, dikatakan lagi teruk. Jauh lebih parah sebelum Salahuddin Al-Ayyubi datang dan tawan balik tahun 1187. Betul tu. Keadaan masa tu memang macam tak ada harapan langsung. Jadi hari ini kita nak cuba teroka sikit lah ya. Petikan dari ulasan buku Dr. Majid Arsan Al-Kilani. Tajuk dia, Beginilah Generasi Salahuddin Muncul dan Beginilah Baitul Maqdis Kembali. Kita nak tengok macam mana satu masyarakat yang dah kiranya dekat tahap runtuh habis. Ya. Korupsi, pecah belah, lemah sana-sini. Macam ada iras-iras cabaran kita hari ini juga kan. Macam mana dia boleh bangkit balik? Itu yang menariknya. Bagaimana dari titik paling bawah tu boleh ada kebangkitan semula. Jom kita tengok dulu betapa teruknya keadaan masa tu. Sumber ni cerita, ekonomi, ya Allah. Cukai melampau, sampai jemaah haji pun kena cukai dengan kerajaan Fatimiyah kat Mesir tu. Betul. Ada pegawai tu, Badar Al-Jamali, kaya dia. 600 juta dinar emas katanya. Tapi rakyat biasa. Rakyat biasa menderita kan sampai tahap kebuluran tu. Ada yang terpaksa makan bangkai, makan sesama manusia pun ada disebut. Rumah boleh jual dapat 20 kati tepung je. Gila kan? Memang parah lah. Lepas tu dari segi social moral, masyarakat sibuk dengan hiburan yang remeh-temeh, laga merpati lah, maksiat berleluasa, arak, zina. Nilai-nilai murni macam dah hilang. Politik jangan cakap lah. Huru-hara. Negara saljuk yang besar tu pecah jadi negeri-negeri kecil. Pemimpin, tentera, semua gila kuasa, gila harta, rampas kuasa tu biasa. Lagi teruk, ada pemerintah tempatan macam Bani Maziad ni, dia boleh pakat dengan tentera salib lawan orang Islam sendiri. Itu lagi tak boleh terima kan. Belum lagi konflik dalaman antara Fatimiyah kat Mesir yang fahaman dia lain sikit dengan majoriti Sunni bawah Abbasiyah. Fatimiyah ni, golongan Batiniyah, siap kerjasama dengan salib lawan Sunni. Keadaan macam ni lah yang buat orang rasa putus asa yang amat sangat. Kalau kita hidup zaman tu, atau mungkin tengok dunia hari ni pun kan, mudah rasa macam dah tak ada jalan keluar. Betul. Tengok ekonomi, sosial, politik, agama, semua nampak suram je. Macam mana nak bangkit dari keadaan macam ni? Itu persoalan besar dia. Macam mana boleh mula balik? Dan yang menariknya, buku ni kata, perubahan tu tak mula dengan tindakan politik besar-besaran atau perang terus. Tepat sekali. Titik tolak dia ikut Al-Kilani ni adalah reformasi pemikiran dan pendidikan. Macam Wazir Nizam Al-Mulk, dia tubuhkan Madrasah Nizamiyah tu kan? Oh, madrasah tu ya? Bukan sekolah biasa tau. Ni macam pusat pengajian tinggi. Tujuannya nak bina balik pertahanan intelektual umat. Nak sebar faham Islam yang betul, lawan balik ideologi yang menyeleweng masa tu macam ajaran Batiniyah yang tengah kuat. Fokus dia, betulkan asas pemikiran dulu. Jadi, asas tu penting lah ya? Sangat penting. Dan kat sinilah peranan Imam Al-Ghazali jadi. Sangat kritikal. Dia macam doktor lah. Dia diagnosis penyakit utama umat Islam masa tu. Apa penyakit utama tu? Nombor 1, kerosakan ulama' sendiri. Ada yang kejar dunia, ilmu ada tapi tak amal. Kedua, agama jadi macam formaliti je. Ibadah buat tapi kosong, tak ada roh. Sibuk gaduh benda-benda kecil, isu fake yang remeh. Macam pernah dengar je kan? Lepas tu, ada kesesatan dalam kalangan sesetengah ahli tasawuf. Terlalu fokus pada zahir sampai abaikan syariat. Dan akhir sekali, orang kaya. Ramai yang tak faham apa tujuan sebenar harta tu, untuk apa Allah bagi. Jadi, bukan ancaman luar je lah masalahnya. Dalaman pun barah sebenarnya ya? Betul, masalah dalaman tu lagi parah sebenarnya. Sebab tu, Al-Ghazali cadangkan rawatan kena mula dari dalam diri sendiri. Macam firman Allah kan, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah nasib satu kaum tu sampailah dia ubah apa yang ada dalam diri dia sendiri. Maksudnya kena ubah diri dululah ya? Ya. Al-Ghazali usaha bersihkan pemikiran Islam dari unsur-unsur asing yang tak betul. Bina balik kerangka akidah, fokus pada akar masalah, bukan simptom kat luar je.
Sebab tu penting faham Al-Ghazali ni secara menyeluruh. Pemikiran dia tu berkembang. Okey, faham. Jadi, usaha betulkan pemikiran, betulkan pendidikan ni lah yang akhirnya mula nampak hasil kat generasi seterusnya. Macam tu lah. Usaha ni sediakan tanah yang subur untuk munculnya negara dan pemimpin yang lain. Macam contoh paling jelas, negara bawah pimpinan Nuruddin Zanki kat Syria tu. Apa ciri-ciri negara dia? Sumber gambarkan negara dia utamakan keadilan. Pemimpin dia sendiri, Nuruddin tu, hidup sangat sederhana walaupun negara dah makmur. Ada cerita popular tu kan, isteri dia minta belanja lebih sikit. Oh ya, saya pernah dengar cerita tu. Dia tolak, dia kata harta ni milik umat, bukan milik peribadi dia. Dia banyak bina sekolah, hospital, usaha satukan rakyat dan siap sedia untuk jihad. Wah, kepimpinan macam ni lah agaknya yang boleh ubah suasana kan? Betul. Dan dalam suasana macam ni lah, orang macam Salahuddin Al-Ayyubi sendiri boleh berubah. Buku ni tak sorok pun. Masa muda Salahuddin, dia bukan terus jadi wira, alim tu. Dia pun macam pemuda biasa, suka hiburan juga. Oh, macam tu ke? Ya, perubahan besar dia jadi pemimpin yang komited tu berlaku lepas dia ikut pakcik dia, Asaruddin Shirkuh, dalam misi tentera ke Mesir. Al-Kilani pandang benda ni bukan sebagai aib tau. Tapi sebagai bukti kekuatan Islam tu sendiri boleh bentuk balik manusia. Dan pentingnya kita kenal jahiliyah atau kelemahan tu, baru kita boleh hargai kebaikan atau Islam tu. Macam Saidina Umar katalah kan, Islam akan terungkai sikit demi sikit kalau muncul orang yang tak kenal jahiliyah. Menarik pandangan tu. Jadi, gabungan reformasi pemikiran oleh ulama' macam Al-Ghazali, lepas tu dapat pula kepimpinan adil macam Nuruddin Zanki, akhirnya bawa kepada penyatuan umat lah ya? Ya, lepas kerajaan Fatimiyah kat Mesir tu jatuh, akhirnya Syria dan Mesir bersatu bawah satu bendera Sunni. Ini satu langkah besar. Dan kemuncak dia? Kemuncak dia bila umat Islam dari macam-macam latar belakang, pemimpin, ulama, ahli sufi, rakyat biasa, semua bersatu padu bawah Salahuddin. Dengan perpaduan inilah, akhirnya Baitul Maqdis berjaya dibebaskan pada tahun 1187. Satu perjalanan yang panjang tu. Jadi, apa agaknya intipati utama dari kisah ni untuk kita semua renungkan hari ni? Mungkin pengajaran utamanya ialah kebangkitan dan kemenangan besar macam kembalinya Baitul Maqdis tu, ia bukan majik sekelip mata, bukan kerja seorang hero saja. Tapi ia hasil proses yang panjang lah ya? Betul. Hasil proses perubahan yang mendalam. Mula dari pemikiran, jiwa, pendidikan. Ambil masa, perlu usaha berterusan dari semua lapisan masyarakat. Jadi ini membawa kita kepada satu persoalan penting untuk anda semua fikirkan. Strategi perubahan yang kita bincangkan ni kan, mula dari akar umbi, fokus pendidikan, pembersihan dalaman, bina institusi, lahirkan pemimpin adil, semua ni makan masa hampir 50 tahun. Baru betul-betul nampak hasil besar dia. Setengah abad tu, lama tu. Memang lama. Jadi soalannya, adakah kita hari ini bersedia untuk usaha jangka panjang macam ni? Atau kita lebih harapkan penyelesaian segera, jalan pintas? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.